Lah supaya Nabi Ibrahim waktu yang mari ziarah Nabi Ismail dia duduk di Palestin tu kan. Lepas tu naik barat tu bayar mari dah turun kepada Mekah mari ziarah Nabi Ismail anak dia duduk di Mekah tu. Hari pak tak ada Ismail dah gilai ada gilai. Temu dengan bini ya bini Nabi Ismail. Tanya bini Nabi Ismail ku ana hidup peduk lah ni. Duk huduh tu lelaki belakang. Dia dah kata Ibrahim tu kena katuk tua ya. Ayah lagi Ismail. Muka dia di Palestin tu dia tak sekenal dah sekali muka. Mari tanya ku ana duk dengan Ismail. Kau apa makan dah cukup. Khoduk amak. Makan dah cukup. Duk kata kerja udah dah kata lelaki. Payah klik ilan ya klik kare. Dia klik kare. Lepas tu boleh klik kare rakyat dia dah. Cabutlah nyelak itu. Nyelak itu nak lihat akar. Cabutlah tu di sini. Sini tak apa. Kalau sore boleh arah. Sini tak apa. Cabutlah nyelak itu nak lihat akar nyelak itu ni. Tak pakai nyelak itu ni. Bawa klik kare. Bawa tu lagi klik kacau baik. Mani tak apa. Lepas tu ya tahu itu orang nak mari cari. Bayar mesti kat nak klik tu ya tahu orang nyelak itu. Ayo ya, atau ya sini so kata nyuruh nyelak itu just ceram dah. Limu dak jujur ni. Cerah. Bawa lama tu nikah dengan perempuan hak baru pula tu. Perempuan daripada Bani Rekobilah Jurhum daripada Yaman tu. Nikah dengan si perempuan tu. Si perempuan tu ju. Maka Ibrahim mari cari pula. Mari cari pak. Tanya Ismail tak ada rumah pula dah. Pergi. Tak ada rumah pak tu, tanya, gana hidup pemek lah ni. Dah. Mek awak bini Ismail yang dua tu. Tak apa dah. Uji tu lelaki utuh dah. Tu kecil oleh lelaki. Tak ada kecil udah lelaki dah. Makik tu lelaki utuh ni dah puji tu lelaki. Bawa nak klik atau rayakan Ismail atau Ismail rayakan BN tu kata, kejaklah nyelok itu ni nyelok oleh ni. Kejak nyelok itu. Tu sini. Heran dia. Pergi bahas masalah sini ni. Supaya kejak banding sini. Apa tak apa datang? Jildul khinzir la yandabiu. Kulit babi tak terima samuk. Kita ambil kulit babi, kulit anjing, samuk tak suci. Samuk tahu tak suci. Kulit natal lain suci, natal apa dah. Kulit ular misalnya kita ambil samuk, jadi suci ular tu boleh jual kulit tu waktu samuk dah. Kalau kulit rimau, kulit kapau yang apa dah. Kita ambil samuk. Tak apa. Ada pun kulit anjing, kulit babi, kulit anjing dah. Tak boleh dah semua. Apa? Kita duk mudah patuh dan nasihat agama kita itu tak akan. Supaya kulit babi tu. Faham tak? Ulama kata tu kita kata yang ulama kata. Dalam kalangan ulama dia kata ke apa kasar-kasar ke apa. Tujuan ke apa nak kita mikir kita kembali kepada Tuhan. Hidup dah jauh pada Tuhan tu.